Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung balik di episod yang ke-6. Kita akan tunjukkan bagaimana cara memanah. Dekat tadi kan kita dah belajar semua yang lain-lain. Now kita nak manah. So kita dah belajar pegang. Okey. Oh, kita dah belajar pegang Okey. Sekarang kita ambil anak panah. Anak panah busur. Okey. Yang ini teknikal lagi satu ni. Dia ada banyak teknikal sebenarnya tuan-tuan, yang tuan-tuan nak kena tahu. Okey. Ini busur. Dia ada bahagian luar, dia ada bahagian dalam. Luar, dalam. Luar, dalam. Okey. Kita dah nak panah. Kenapa ada luar dan dalam? Ada ketika kita boleh letak di dalam, ada ketika kita letak di luar. Bila saya kata letak di luar, maksudnya kedudukan anak panah di sini. Bila kita kata di dalam, anak panah dia di sebelah sini. Okey. Dia bergantung sebenarnya kepada cara kita menarik anak panah kita. Pelik kan? Kita tarik anak panah ni ada berbagai cara. Saya ajar yang mudah dulu, yang paling biasa. Ada dua pecahan. Pecahan yang pertama ditarik menggunakan 3 jari. Ini biasa kita tengok dalam sukan, dia menggunakan 3 jari. Okey. Kedudukannya begini. Ini anak panah, ni bow ataupun busur. Ini jari, 3 jari. Tarik. Nampak? Busur, 3 jari. Tarik. Okey, nampak kan? Okey. Cara yang kedua ialah menggunakan ibu jari. Ramai pemanah tradisional suka menggunakan ibu jari kerana dia dianggap autentik ataupun asli. Sebab kenapa? Sebab contohnya orang Jepun pakai ibu jari, Korea pakai ibu jari, Cina pakai ibu jari, Turki pakai ibu jari. Jadi kemungkinan orang-orang Melayu dulu pun pakai ibu jari. Kalau kita dipengaruhi oleh Turki dan Cina, kita pakai ibu jari. Jadi dia lebih tulen lah berbanding 3 jari. 3 jari ni biasa kita panggil cara panahan orang-orang Eropah. Tapi tak salah, dia tak adalah berdosa ke kita panah 3 jari tadi. Tak salah. Ini ada masing-masing punya kelebihan ataupun kesukaan masing-masing. Ada kelebihan mana pakai ibu jari, nanti saya cerita kemudian. Okey. Panah, tarikan. Kita akan mula dengan tarikan 3 jari Ambil anak panah. 3 jari tadi kedudukan erok ataupun anak panah di belah dalam. Okey. Ini pasang di bawah nok. Nampak bawah nok. Dia duduk di sebelah dalam. Pegang 3 jari bawah, 3 jari. Okey. Cara tarikan 3 jari ni ada 2. 1, 3 jari di bawah. 2 jari di bawah, 1 jari di atas. Ada kelebihan dan kesesuaian masing-masing. Jadi saya sebagai coach, kalau ajar orang yang baru memanah, saya suruh letak 3 jari di bawah. Sebab kalau dia buat macam ni ataupun split macam ni, 2, 1, dia akan sepit anak panah ni. Jadi anak panah ni akan ternaik. So jadi kita letak 3 jari ke bawah supaya kita jangan sentuh anak panah. Bukan sentuh apa, maksudnya kita tidak ganggu. Kita letak 3 jari kat bawah, dia tersentuh sikit dia macam tu, okey? Jadi okey, bersedia. Anak panah dah ada. Sudah ada, kita pun tarik. Tarik. Pandang. Kan dah boleh panah. Jadi kita dah ada bow, kita dah ada anak panah, kita tarik, kita lepaskan. Dah pergi anak panah kan? Jadi untuk step yang pertama, kita ada bow, kita ada arrow atau kita ada anak panah. Bila kita memanah, kita rasa selesai kerja kita. Sebab arrow kita dah lepas. Arrow. Tujuan memanah ialah nak melepaskan arrow tadi kan, melepaskan anak panah untuk ke target. Dah pergi kan? Ada anak panah lagi belakang? Tak ada kan? Dia pergi ke depan kan? Okey lah. Selesai masalah yang pertama. Maksudnya kita dah boleh memanah tangan lurus. 3 jari. Tarik pandang. Dah lepas. Jadi selesai hal yang pertama. Kita dah memanah. Kita dah ada bow, arrow, shoot. Lepas. Jadi selesai.
Okey, lepas ini kita akan sambung lagi yang lebih teliti lagi macam mana cara kita nak memanah dengan lebih baik. Okey, saya berhenti di sini dulu. Okey, terima kasih.